Hai, Assalamualaikum. Pelik ni viral pasal video budak perempuan kena bogel, lepas tu kena rembak tu kan. Saya nak tengok lagi lah video tu. Dan saya tak mau tengok pun. Yang ini bicara pakai kemayang ni. Jadu kata saya pada alim pakai kemayang dia. Saya pakai kemayang sebab saya siap nak kemayang. Pendapat saya lah, hok. Tak patutlah benarnya buat gitu kan. Sebab awak tu siapa nak ukur orang? Awak belajar mana cara ukur orang gitu? Betul dah, saya tak duduk kat tempat awak. Saya tak tahu nak buat jadi. Saya tak tahu nak awak rasa. Tapi kita ni sama-sama kurang. Awak tukang rakam pun tak kedodo juga. Airnya bukan boleh ke awak kena rembak tu saja. Awak tukang rembak tu pun boleh air juga. Sedar-sedar tukang sebar video tu pun sekali boleh dosa. Dosa saja pun boleh dosa free. Masa ni dosa memang boleh free ke? Sebab dosa kau bayar lah. Orang kata kau tepuk tangan sebelah tak bunyi. Melainkan kalau dok tolong kita tepuk sekali. Bunyi lah. Makna kata saat ni kalau dok layang dok jadi gitu. Bila jadi gini apa puang tak boleh nama buruk. Hak lelaki elok lah muka lembu kenyang. Siapa-siapa ada video tu sama ada simpan ke tersimpan ke gilik lah. Ayo kalau boleh epek lah nak pergi share pulak kawan lain. Aib ni bukan benda main-main. Jagalah aib orang. Barulah Allah tu jaga aib kita. Jadi yang mana salah tu tegur. Assalamualaikum.